Okay guys, info guys, tengok lori ni. Dia hempit Myvi putih. Ada orang kata salah driver lori. Ada yang kata salah Myvi. Tapi yang kat sini tengok, Myvi tu dah ke depan dah. Dah ke depan. Kita bagi, sebab trailer depan tu dah jalan dulu tau. So kita bagi kereta lepas. Lepas tu bawa trailer. Tapi tengok kereta trailer ni macam tak nak mengalah. Kan? Tak mengalah maksudnya bukan apa tau. Yalah, adalah kereta kan. Takkan dia tak perasan ni ada kereta. Yalah, faham lori ambil side. Yalah macam video sebelum ni kan. Lori ambil side. Yalah, okay lah kan. So, tengok gaya sebab Myvi tu dah ke depan dah. Myvi tu dah ke depan. Kita pun tak tahulah situasi macam mana kan. Yalah, saya pun tak bawa lori kan. Dia kalau saya suruh bawa lori. Tapi ramai katalah driver tu tak nak mengalah lah. Nak berjalan juga. Yalah kalau contoh kita kena berhati-hati je lah ya. Berhati-hati di jalan raya lah. Hampir-hampir tu. Kita kena alert lah kiri kanan. Yang Myvi tu bagilah lori lepas ke apa semua kan. Dah tahu lori besar kan, bagilah lepas. Okay, kita kena alert. Follow lah dulu guys, baru semangat nak buat video.